bertemu kembali dan kita masih membicarakan tentang persoalan yang dimaksudkan oleh 3 kegelapan di dalam rahim ibu tadi. Sebelum itu, buat pengetahuan anda, pada zaman dahulu manusia tidak mengetahui bahawa mereka sebenarnya mengalami perkembangan di dalam uterus ataupun perut ibu mereka sendiri. Sehingga akhirnya para saintis moden menguatkan ataupun membuktikan fakta ini. Ilustrasi pertama yang didatangkan ataupun yang diketahui tentang sebuah jenis digambarkan oleh Leonardo da Vinci pada abad yang ke-15. Kemudian pada abad yang ke-2 Masehi, Galen menggambarkan placenta dan membrane fetus di dalam bukunya bertajuk On the Formation of the Fetus. Mungkin kerana inilah pada abad yang ke-7 Masehi, kemungkinan besar mereka telah mengetahui bahawa embryo manusia berkembang di dalam perut ibu. Tetapi mereka tentu saja tak mengetahui tentang perkembangan yang sebenar ataupun tahap-tahap yang betul tentang dalam perut ibu itu sendiri. Namun setelah mikroskop ditemui dan pelbagai alat-alat teknologi yang canggih, deskripsi tentang embryo ini telah dibuat. Namun pengetahuan dan perkembangan embriologi manusia tidaklah diketahui secara terperinci, melainkan setelah abad ke-20, di mana kita pada tahun 1941 telah mengembangkan sistem pertama kali tentang tahap perkembangan embryo yang kemudian digantikan oleh sistem yang lebih akurat dan dimukakan oleh orang pada tahun 1972. Baiklah, walau bagaimanapun kita patut tahu dan kita patut merasa bangga dan merasa kagum kerana keilmuan Islam adalah lebih ke hadapan daripada penemuan para saintis pada zaman dahulu. Dengan kedatangan Rasulullah SAW sebagai penerang dan sebagai penyampai kepada umat Muhammad SAW, iaitu kita sendiri, baginda sebenarnya pernah menjelaskan perkembangan embryo ini secara terperinci pada abad yang ke-14, di mana zaman itu mikroskop, USG dan seumpamanya masih belum ditemukan. Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah pernah menjelaskan penafsiran ayat ini, iaitu Allah menciptakan kalian sur ba'da sur, iaitu tahap demi tahap di dalam 3 kegelapan. Iaitu yang pertama ialah zulmatul batni, iaitu kegelapan di dalam perut. Yang kedua zulmatul rahmi, iaitu kegelapan di dalam rahim ibu. Dan yang ketiga zulmatul nashimah, iaitu kegelapan di dalam urin. Sebenarnya ada terdapat beberapa ataupun segelintir penafsir yang menafsirkan kata, iaitu kalimah 3 kegelapan ini di atas dengan kegelapan rahim, yang kedua kegelapan kehidupan, dan yang ketiga kegelapan di dalam alam barzakh. Sebenarnya penafsiran ini jauh sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, kerana yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu sendiri ialah kegelapan yang bersangkutan dengan fasa janin di dalam rahim ibu. Dan melalui ilmu anatomi, kita boleh mengetahui bahawa maksud dari ayat di atas adalah 3 membran ataupun 3 selaput yang meliputi ataupun melindungi seorang bayi ketika mana dia berada di dalam perut ibu sepanjang proses perkembangannya. Itu adalah penafsiran dari perspektif Islam. Manakala penafsiran bagi para saintis moden, di antaranya Dr. Chi, mengatakan ketiga-tiga kegelapan yang disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah yang pertama dinding depan ataupun dinding depan perut ibu, dan yang kedua dinding rahim, dan yang ketiga selaput yang melindungi bayi itu sendiri dalam rahim ibu itu, yang kita namakan dalam istilah sains membrane anion. Kehidupan di dalam rahim sebenarnya memiliki 3 tahap. Yang pertama ialah tahap pre-embryonic, iaitu berlaku dari 2 minggu setengah pada awal kehamilan seorang ibu. Pada tahap yang kedua, iaitu dinamakan tahap embryonic, yang di mana tahap ini
bermula daripada 2 minggu setengah awal kehamilan sehingga minggu yang ke-8. Dan seterusnya ialah tahap fetus, di mana tahap ini tahap ini berlaku sepanjang dari minggu yang ke-8 kehamilan seorang ibu sehingga ke saat-saat kehamilan, saat-saat kelahiran bayi tersebut. Baiklah, secara ringkas ciri-ciri tahap perkembangan bayi di dalam rahim ibu adalah sebagaimana yang berikut. Pertama, tahap yang saya sebutkan tadi, iaitu tahap pre-embryonic. Sebenarnya pada tahap ini zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpal sel yang kemudian menempel pada dinding uterus, iaitu dinding rahim tadi. Seiring dengan pertumbuhan zigot yang berlaku dan yang membesar, sel di dalam zigot itu sendiri akan mula teratur dan berpecah sehingga terbentuk kepada lapisan-lapisan. Baiklah, tahap yang kedua ialah tahap embryonic, di mana tahap kedua ini berlangsung ataupun berlangsung selama 5 minggu setengah, iaitu daripada 2 minggu setengah awal kehamilan seorang ibu sehingga minggu yang ke-8. Pada tahap ini, bayi akan disebut sebagai embrio, di mana pada tahap ini organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk daripada lapisan-lapisan zigot ataupun lapisan-lapisan sel yang terbentuk pada tahap yang pertama. Baiklah, tahap yang ketiga bermula dari minggu yang ke-8 tadi sehinggalah ke saat akhir kelahiran bayi tersebut, di mana tahap ini mempunyai ciri-ciri khusus, di mana fetus kita akan melihat fetus ini menyerupai manusia dengan setelah ataupun wujudnya wajah, kedua tangan dan kedua kaki, walaupun fetus ini hanyalah sebesar 3 cm. Tetapi pada waktu ini kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama lebih kurang 30 minggu dan perkembangan tersebut berlanjutan sehingga minggu kelahiran. Baiklah, merujuk kepada penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahawa penafsiran para ulama Islam sebenarnya tidak bertentangan dan tidak berselisih dengan apa yang difaktakan oleh para saintis. Malah sebenarnya fakta ataupun penafsiran daripada ulama Islam kita sama sekali tidak bertentangan, dan tiga kegelapan yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di adalah sama dengan disebutkan oleh para saintis moden. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, yang pertama, zulmatul batni, iaitu kegelapan perut, boleh kita samakan dengan dinding anterior abdomen, iaitu perut, kerana batni maknanya adalah perut. Dan zulmatul rahmi, iaitu kegelapan rahim, disamakan dengan uterus dalam istilah sains, kerana rahim yang dimaksudkan ialah uterus. Manakala zulmatul machinah ialah kegelapan di laburi yang diidentifikan sama dengan membran anion. Baiklah, kita lihat seketika dan kembali semula selepas ini.